Hai. Maggi goreng ala mamak. Maggi sedap. Maggi sedap goreng ala mamak. Okay. Saya masak sebab husband dia lambat balik daripada masjid daripada tempat kerja, bukan daripada masjid. So dah siap dah, pergi kami kena makan kat rumah lah dulu. Okay. Minta lah sedap. Saya kurangkan satu kicap dia sebab tak nak letak lah. Tu yang dia tak hitam ni.